Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam pembentaran video kali ini, Kumpulan 3 akan membentangkan topik peradaban alam Melayu. Dan ini pula ahli Kumpulan 3 yang akan menerangkan topik ini dengan lebih lanjut. Saya akan mulakan dengan pengenalan. Peradaban alam Melayu membawa maksud keseluruhan cara hidup, nilai dan budaya yang diamalkan oleh masyarakat di rantau Nusantara. Ia bukan hanya merangkumi tanah Melayu tetapi juga Sabah, Sarawak, Indonesia, Brunei dan sebahagian selatan Thailand. Peradaban ini terbentuk hasil gabungan antara nilai tempatan dengan pengaruh luar seperti India, China, Arab dan Barat. Kedudukan alam Melayu yang strategik di laluan perdagangan timur dan barat menyebabkan berlaku pertemuan budaya antara pedagang asing dengan masyarakat tempatan. Selain itu, masyarakat pribumi di Sabah dan Sarawak seperti Kadazan Dusun, Iban dan Melanau turut menyumbang kepada pembentukan peradaban yang berbeza tetapi saling melengkapi. Gabungan inilah yang menjadikan peradaban alam Melayu kaya dengan kepelbagaian budaya dan nilai yang unik. Kerajaan-kerajaan awal di alam Melayu seperti Langkasuka, Kedah Tua, Gangga Negara, Citu dan Tantan sebenarnya menunjukkan yang masyarakat Melayu purba dulu memang ada sistem pemerintahan dan ekonomi yang teratur. Mereka sudah pun berdagang dengan India dan China dan bukti seperti kawasan Gangga Negara yang kaya dengan emas dan biji timah menunjukkan tahap kemajuan yang tinggi pada zaman itu. Dari segi politik pula, mereka menggunakan sistem pemerintahan beraja bersama para pembesar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan berkenaan zaman prasejarah alam Melayu. Saya akan mulakan dengan zaman Paleolitik. Manusia pada zaman Paleolitik berusaha menyesuaikan kehidupan mereka dengan alam di sekeliling mereka. Faktor ini penting kerana alam di sekeliling mereka merupakan sumber utama kepada mereka untuk mendapatkan makanan. Manusia pada zaman Paleolitik tinggal di dalam dan juga di sekitar gua yang berhampiran. Mereka juga hidup berpindah randah, memburu binatang serta mengumpulkan hasil hutan. Mereka juga tahu cara menggunakan api untuk memanaskan badan serta melindungi diri daripada binatang buas. Seterusnya, zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik berlaku antara zaman Paleolitik dan juga zaman Neolitik. Manusia pada zaman Mesolitik tinggal dalam kelompok dan juga masih memburu serta mencari hasil hutan dan juga sungai. Senjata yang digunakan untuk memburu juga lebih halus sedikit buatannya berbanding dengan zaman Paleolitik. Mereka juga telah pandai mengebumikan mayat, tapi mayat tersebut akan dibengkokkan semasa dikebumikan. Yang ketiga adalah zaman Neolitik. Mereka mempunyai ketua dan juga ada pembahagian kerja. Mereka merupakan zaman batu akhir yang menunjukkan peningkatan dalam kehidupan manusia. Alatan batu mereka lebih halus buatannya. Mereka juga masih berburu dan juga mencari hasil hutan dan juga sungai. Yang terakhir adalah zaman logam. Zaman logam ialah zaman manusia telah mencipta alat-alat menggunakan logam. Manusia zaman logam masih tinggal di dalam gua dan ada juga yang tinggal di kawasan lapang. Rumah yang mereka bina lebih baik berbanding dengan zaman Neolitik. Zaman ini masih lagi menggunakan alatan yang diperbuat daripada batu. Manusia pada zaman logam juga masih menggunakan sistem bata. Mayat juga dikebumikan menggunakan kubur batu kepingan. Saya akan teruskan dengan peradaban pribumi alam Melayu pada zaman protosejarah. Zaman ini berlaku sekitar awal abad Masihi ketika masyarakat tempatan mula mengenali tulisan dan membentuk kerajaan awal seperti Kedah Tua, Langkasuka dan Gangga Negara. Mereka sudah hidup menetap, mengusahakan pertanian, peternakan serta menjalankan perdagangan kecil dengan kawasan luar. Kawasan seperti Lembah Bujang menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan alam Melayu dengan India, China dan Timur Tengah. Dari segi budaya dan sistem pemerintahan, masyarakat ketika itu sudah mempunyai struktur beraja dan pembesar seperti sistem pembesar empat lipatan dan jemaah menteri. Bahasa kuno digunakan sebagai bahasa perhubungan, manakala pengaruh Hindu-Buddha jelas dalam kepercayaan, adat istiadat dan seni bina. Namun, kepercayaan animisme masih diamalkan oleh masyarakat biasa. Kesimpulannya, zaman protosejarah menjadi asas penting kepada pembentukan tamadun dan identiti masyarakat Melayu dari segi sosial, budaya dan politik sebelum bermulanya era penjajahan Barat.
Seterusnya, bagi Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat peradaban, Kesultanan Melayu Melaka yang diasaskan pada awal abad ke-15 telah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan terpenting di Asia Tenggara. Lokasinya yang strategik di Selat Melaka menjadikan Melaka pelabuhan utama yang menghubungkan perdagangan antara timur dan barat. Pedagang dari China, India, Arab, Parsi dan Nusantara datang ke sini membawa pelbagai barangan seperti sutera, rempah dan logam berharga. Selain pusat ekonomi, Melaka juga menjadi tempat penyebaran agama Islam dan ilmu pengetahuan. Dari segi interaksi budaya, kedatangan pedagang asing membawa pertukaran bahasa, adat dan kepercayaan. Ramai pedagang menetap dan berkahwin dengan penduduk tempatan, lalu wujudlah masyarakat seperti Cina peranakan dan India peranakan. Mereka menyesuaikan diri dengan budaya Melayu serta nilai Islam menjadikan Melaka pusat perpaduan pelbagai bangsa. Akhir sekali, keadaan ini membentuk asas kewujudan peradaban majmuk di rantau ini. Melaka menjadi contoh masyarakat berbilang kaum yang hidup secara harmoni. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan, manakala nilai toleransi, keadilan dan tolong-menolong diamalkan oleh semua golongan. Pada slide ini, saya akan membentangkan berkenaan pengaruh peradaban Asia terhadap alam Melayu. Yang pertama adalah pengaruh India. Penyebaran agama Hindu dan juga Buddha dari India ke alam Melayu telah mempercepatkan hubungan perdagangan dan juga kebudayaan. Pengaruh India membentuk penggunaan bahasa Sanskrit, perkembangan sistem politik tradisional seperti konsep raja dan juga kerajaan, serta struktur sosial yang membezakan golongan pemerintah dan juga golongan yang diperintah. Banyak kerajaan awal seperti Lankasuka, Kedah Tua, Sriwijaya dan juga Kuthi menerima pengaruh India melalui agama, seni, bahasa dan juga adat. Kesannya, sebahagian besar kebudayaan Melayu awal dipengaruhi unsur Hindu-Buddha. Yang kedua adalah pengaruh China. Hubungan China dengan alam Melayu wujud sejak dinasti Han melalui hubungan diplomatik dan juga perdagangan. Kedatangan saudagar China serta penuntut agama Buddha ketika zaman Sriwijaya mengukuhkan lagi jaringan ekonomi antara kedua-dua kawasan. Semasa dinasti Tang dan juga Ming, China membuka laluan dagang yang melalui alam Melayu, menjadikan Melaka pusat hubungan perdagangan yang sangat penting. Pengaruh China memberi sumbangan dalam ekonomi, teknologi, barangan dagangan serta budaya seperti seni dan juga barangan harian. Yang ketiga adalah pengaruh Timur Tengah. Pengaruh utama dari Timur Tengah ialah perkembangan Islam yang membawa perubahan besar kepada peradaban Melayu. Kemunculan kerajaan Islam Perlak, Samudra Pasai dan seterusnya Melaka membentuk pusat penyebaran ilmu dan juga kebudayaan Melayu Islam. Kedatangan Islam mengubah sistem perundangan, pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan juga cara hidup masyarakat. Islam menghakis pengaruh India sebelumnya tetapi tidak menghapus secara keseluruhannya. Sebaliknya, adat dan tradisi India disesuaikan dengan ajaran Islam, lalu membentuk peradaban Melayu Islam. Sekarang saya akan jelaskan pengaruh peradaban Barat terhadap alam Melayu. Kedatangan Barat ke alam Melayu bermula dengan Portugis, diikuti Belanda dan kemudian Inggeris. Secara umumnya, pengaruh Barat memberi kesan kepada kehidupan sosial dan juga sistem ekonomi masyarakat Melayu. Pengaruh ini paling ketara selepas kedatangan Inggeris apabila berlaku perubahan besar dalam struktur pentadbiran dan pemerintahan. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu menerima istilah baharu dan perkembangan ilmu pengetahuan mula berkembang melalui sistem pendidikan yang dibawa oleh Inggeris. Kesan pengaruh Barat ini turut melibatkan perubahan dalam nilai, etika dan corak peradaban masyarakat pada masa tersebut. Seterusnya, pengaruh peradaban Barat terhadap alam Melayu mengikut kuasa penjajah. Dari segi kuasa kolonial, Portugis menguasai perdagangan di Melaka dan memperkenalkan tulisan Rumi serta beberapa perkataan pinjaman. Kehadiran mereka juga menghasilkan masyarakat Serani dan membawa kepada kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Belanda pula mengambil alih melalui VOC untuk menguasai perdagangan rempah dengan pentadbiran berpusat di Betawi. Namun, pengaruh Belanda terhadap peradaban Melayu secara keseluruhan adalah terhad.
Inggeris merupakan kuasa yang memberi pengaruh paling besar. Mereka hadir melalui Francis Light di Pulau Pinang dan Stamford Raffles di Singapura. Inggeris mewujudkan negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu serta memperkenalkan sistem residen. Perjanjian Bangkok 1909 pula mengesahkan pentadbiran Inggeris ke atas negeri-negeri utara. Secara keseluruhannya, pengaruh Inggeris membentuk asas pemerintahan moden dan sistem pendidikan negara hari ini. Seterusnya ialah isu semasa. Isu semasa yang kami pilih ialah isu pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernakular berdasarkan laporan Malaysia Gazette bertarikh 27 Disember 2019. Pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan memperkenalkan pengajaran tulisan Jawi dalam subjek Bahasa Melayu di sekolah vernakular. Langkah ini bertujuan memelihara warisan budaya Melayu yang telah lama wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Namun, keputusan itu menerima pelbagai reaksi. Ada yang menyokong kerana mahu generasi muda mengenali warisan bangsa, tetapi sebahagian lagi menolak kerana bimbang ada unsur Islamisasi dan menjejaskan identiti sekolah vernakular. Hakikatnya, tulisan Jawi bukan simbol agama, tetapi lambang ilmu, seni dan identiti bangsa Melayu yang menjadi sebahagian daripada sejarah negara. Dalam konteks peradaban alam Melayu, tulisan Jawi melambangkan ilmu, adab dan ketamadunan bangsa. Peradaban ini berasaskan nilai hormat, toleransi dan keterbukaan yang masih relevan dalam masyarakat majmuk hari ini. Isu tulisan Jawi mengajar kita supaya mencari keseimbangan antara kemajuan moden dan pemeliharaan identiti bangsa. Apabila semua kaum menghormati warisan budaya Melayu tanpa rasa terancam, pengajaran Jawi sebenarnya dapat menjadi medium perpaduan dan bukti bahawa warisan ini milik bersama. Kesimpulannya, peradaban alam Melayu mengajar kita bahawa perpaduan bukan datang dari persamaan, tetapi daripada saling menghormati perbezaan. Dengan etika dan budi bahasa, warisan seperti tulisan Jawi akan terus menjadi jambatan yang menyatukan masyarakat Malaysia yang majmuk. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Seterusnya, saya serahkan untuk sesi soal jawab. Sekian, terima kasih.